siar kan macam tu kot. Tapi rasanya Satu je. Tapi rasanya first kali rasanya nak buat lagu tu lah masa kita tak ada video. Ya, lagu tak Bidadari ada tak langsung ada. sampai sekarang tak ada video orang tengok lagu tu. Lagu tu Bidadari. Dari Lagu tu nak buat lah. Sebab tu lagu tu memang tak ada video. Macam Hukuman Personal ada, Demi Rindu ada. Lagu yang pernah popular lah. Dia tunggu. Yang pedih tak ada. Tapi version Dia tunggu itu nak buat. baru lah. Macam baru lah. Kita buat version baru lah. Kita akan buat video dia. Nak supaya orang ingat balik meditasi siapa sebenarnya. Ni orang-orang dia. Ini lagu dia. Lagi satu video dulu kalau kita tengok kan, video klip dulu kan, dekat skrin tu nampak berbelang-belang, berjalu-jalu Ya. kan. Lepas tu macam rosak kan. Kalau boleh kita nak video terakhir kita ni video yang kata apa HD ke 4K ke kan. Dan benda tu tahan lama sampai lah 10 tahun 20 Kalau tahun. macam aku cerita kan yang video yang Hukuman pada Pesona main kat Port Kelang tu tak ada lagi band di Malaysia ni yang buat macam tu. Memang tak ada lagi yang main dekat port tu. Memang tak ada. Oh, Semua akan ada pun main dekat gunung, main dekat Lombong, kat bukit, kat dalam bangunan. hutan getah, atas bangunan, itu semua dah ada lah. Tapi itu memang tak ada kelainan lah sikit. Bukanlah nak kata kita ni lain, tapi producer yang membuat daripada tiga ni, muzik-muzik ni, memang idea dia memang cantik lah daripada itu. Sebab sebenarnya masa kita buat recording tu, buat record video tu, dia punya crane yang angkat kontainer lalu bawah kita orang tahu. Tapi dia tak dia edit lah ruang dia tu. Tapi sebenarnya memang tu yang cantik tu. Sebab dia risiko besok-besok kata apa dia buat video dia nak bunuh orang kan. Padahal ada benda tu. Dan sebenarnya lagi satu tempat tu bukan senang kan nak masuk. Itu kawasan masuk. itu kawasan larangan yang kawasan larangan yang ketat tau. ya. Pasal apa kau nak ikut dekat dermaga tu, dekat apa pelabuhan tu, gambar pun tak boleh ambil. Ambil kamera kawasan-kawasan laut tu masuk mana kan. Itu semua kawasan larangan sebenarnya. Tak boleh. Satu lagi, kalau kau jatuh ke dalam laut tu, Dalam memang kau Hilang. Sebab air tu bawah tu berusing. berusing. Orang cakap macam tu. Hari tu masa kita orang recording tu, dia punya pengurus besar betul datang tengok. Bagi sokongan lah kan. Tapi itu yang pelik boleh dapat video kat sini tu. Nanti kau pandai ada yang band-band lain tak pernah ada lagi buat kat pop. Tapi dia dulu bila artis nak membuat satu benda dan di tempat-tempat yang dilarang ke apa ni kan, masa tu aku rasa dia orang support kita, dia orang akan bagi peluang kat kita. Tapi kalau sekarang ni kan nak buat video klip ni, saya nak buat ni, tak boleh jangan ambil ni, walaupun ada apa ni apa. Sebab Dulu dia support. sebab salah satu waktu buat video klip tu ialah ada TV3. Jadi bukan ada HD apa ke. Tu dia jadi kuat, dia jadi kuat tu. Ada TV3. Jadi mungkin lah dapat tu. Pasal kalau ikut kan, kalau betul-betul lah memang tak boleh, masuk. tak boleh buat pun kat situ. Bahaya. Itu apa crane tu, crane yang kat ni dekat kontainer tu. Itu berapa kaki tinggi, berapa berat tu. Ada orang pernah kena, dia kata kena langgar orang tu kat tepi. Benda tu kan lalu celah-celah macam tu, tak perasan. Kena gelip ini. Masa tu dia cerita dia satu crane Hancur. harga dia 4 juta tu. Crane yang tinggi tu yang yang bawa kontainer. 4 juta dia kata. Dia cakap besi macam ni dia 4 juta. Crane berjalan, crane dia berjalan, ada tayar tu kan. Dia dekat ujung tu dia bawa barang kontainer dia angkat. Dia lalu celah-celah kontainer tu. Kalau orang tu berdiri, dia tak perasan. Tinggi pada tinggi. Yang handler tu tahu lah, nampak kan nampak orang sangat. Owner juga ada orang kat situ perap. Hijau. Macam panggil dia nampak. Dia nampak dia panggil. Yang tu laju, yang ni yang besar dia kata yang 40 juta tu. Dia slow je. Dia memang itu je, dia tak ada dia macam ikut ada karir dia kan. Itu. Tapi seram lah aku tengok. Memang Yang Nampak peluang yang orang yang tak boleh apa masuk, ni dia masuk lah. model yang kita orang tu masa tu nama dia tak tahu, tapi sekarang ni rasanya dia tu isteri je atau Muzani. Muzani bukan Muzani pun Model tu. Model mungkin. Ada lagi ya. Tak tahu ada lagi lagu.
Masa tu kita orang buat video tu kita tak peduli pun dengan dia. Buat dia macam orang rasa dia orang cakap lah. Tapi macam kita orang ni macam di lah budak Budak gitu lah. Tapi ada peluang ni, kalau ada ni lagi nak buat lah video klip ya. Ya, kena buat video klip. Itu lah harapan ni sebelum kita mati. Sebelum kita mati. Apa pun nanti kita bincang semua dengan tim kita kan. Macam mana plan nak buat tu, plan nak buat ni kan. Aku pun berajak juga macam tu kan. Apa pun aku pun rasa bangga juga. Alamak, video klip meditasi 5 video aku buat. Aku je aku yang buat. Aku syuting, aku yang edit kan. Kita buat lah. Ada juga nama aku, walaupun aku dah tak ada nanti kan. Oh ini Pong yang buat, yang mana kenal-kenal. Ini Hafiz yang buat video klip ni. Apa? Sejarah, cerita sejarah. Kalau lama lagi mati lambat lagi. Nampak lagi. Tapi itulah, kita pun dah ada, orang kata, ada perancangan. Tunggulah kan. Seterusnya kita pun dah pukul berapa sekarang ni, kita tengok jam pukul berapa. Tapi itulah video tu kita akan buat habis. Semua kena buat, kena ada. Kita dah bincang dah lama itu semuanya. Tunggu respon daripada apa, burn Tapi rasanya boleh dah sekarang ni. Ya, tu akan diikuti kalau boleh lah, sambil-sambil tu dengan short video dekat Rauk lah. Kat situ tunjukkan mana kita melepak, mana tempat ni. Kita macam ni sambil-sambil tu, sambil-sambil tu kita bercakap, tu bercerita lah. Inilah bus stand, lepak, inilah kedai kakak yang selalu kan kau beli rokok ke apa macam. Ya, nostalgia tu banyak orang yang tak tahu, dan mungkin orang nak tahu juga kan. Oh ini kedai je kan. Jadi orang kata flashback sejarah tu, dan tempat-tempat tu masih ada lagi kan. Jadi salah satulah info untuk orang yang nak tahu sejarah lah pasal meditasi. Sebab meditasi ni pun macam aku tak nampak lagi macam ada yang nak menyambung ni. Itulah. Tak nampak Tak ada lagi. Pewari tak ada. Dia tak ada. Macam Melissa tu kan. Nampak tak ada. ada. Tak ada. Menyambung dia. Macam meditasi tu tak ada. Memang betul pun. Sebab daripada macam aku, anak aku pun boleh main gitar, tapi dia bukan untuk menjadi macam seorang pemuzik lah. Yang kecil sekali pun dah aktif lah dengan bermain muzik di sekolah. Dia main bass lah. Cikgu ambil dia sebabkan dia nak meditasi, pada dia kata benda pun. Cikgu besar ke main kita tau. Mana tak ambil ahli meditasi tu. Mungkin dia boleh ajar dia anak dia di rumah kan. Cikgu pun ambil juga mangkuk sekolah. Sebelum nak pergi sekolah tu ajar sikit chord dia macam mana main bass ni senang sikit line dia kan. Jadi dia boleh hafal lah benda-benda tu. Dia tu cikgu tu puji sangat ke dia. Walaupun dia tak tahu chord gitar, dia memang tak tahu langsung. Tak tahu langsung. Sebab kalau bass ni senang chord note satu-satu lah. Jadi dia cepat hafal lah benda tu. Dia macam kami ni pelik sikit lah. Bukan pelik apa lah, maksud aku tu kalau cerita dia dah tak ada, meditasi tu memang kalau tutup buku, kita tutup buku. Tutup tu lah. Tak ada Legasi tak ada. tak ada Syamin yang jadi gitaris ke, pakai meditasi, atau Amit ke jadi drama. tak ada. Mana kita orang kalau dah tak ada Macam kubur. maknanya maksud dia kita nak relax kali kita tak nak ambil, bukan ambil tahu, bukan buang muzik, bukan, tapi kita dah tak bekerja dalam company meditasi maksud tu macam tu. Jadi kita tutup buku lah. Kita orang ni adalah mungkin kita jumpa jam-jam ke sekali gini kan. Muzik tu cerita lain lah. Tapi untuk pergi meditasi ada show lah, tak ada dah. Tak ada lah. Jadi tu cerita tu lah. Lain cerita lah kalau tutup buku tu. Rasanya penyambung tu tak ada. Tapi rasanya biar tak ada. Biar tak ada. Dia tak Biar tak ada. buatlah kumpulan baru. Anak aku nak buat kumpulan baru. Tak ada bayang menggunakan meditasi. Dan meditasi ni antara kami je.
Ada. Apa tengah